Hai, Assalamualaikum, selamat petang guys. So hari ini saya nak share kepada anda kereta yang baru sampai dekat kita punya showroom, Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser 250 VX. Yang ni orang kata jarang kita jumpa kereta ni. Boleh katakan rare, tapi body dia lawa. Kalau tuan-puan tengok, yang ni Toyota Land Cruiser. Sebelah dia yang ni Conti punya lah, okay? Kereta Europe, UK punya spec. Land Rover, ni Land Rover Defender P400 S Edition, okay? So yang mana kata berpendapatan lebih, nak pakai SUV yang padu, boleh pilih yang ni. Ataupun korang boleh pilih Toyota Land Cruiser 250 VX. Lawa dia punya body type dia. Tengok dia punya body type tepi dia. Okay, siap ada shape lagi dekat bahagian sini. Siapa mana nak cari boleh contact dia lah. Barang jarang jumpa ni. Tengok dia punya mirror housing dia pun. Design dia lawa lah, smart. Nampak smart kereta ni. Lepas tu dia pakai 2 tone dekat dia punya door handle ni. Warna hitam. Okay, window line pun dah color warna hitam. Atas ni ada bar. Ni dekat bahagian atas dia. Tayar dia boleh tahan besar juga. Tayar saiz berapa ni? 23. Dia tak pasti dia punya tayar, tapi dia punya skru dia boleh tahan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warna gloss black. Lepas tu dah ada side step dekat bahagian bawah sini. Ini bahagian depan dia, tayar dia. Tayar dia masih lagi elok, tapi tayar, saya rasa tayar snow ni. Kalau tengok condition tayar ni, tayar snow. Dan perlu tukar baru lah. Ni bahagian dalam dia. Ada blind spot. Ada blind spot Walaupun kereta off-road macam ni, dia ada blind spot siap untuk anda guys. Okay, jom tengok bahagian dalam dia. Ada sunroof tak kereta ni? Wow, bawah dia ada tulis, dia ada shadow light. Okay, Land Cruiser, nampak? Land Cruiser siap ada mountain lagi. Lepas tu ada kereta Land Cruiser lawa. Walaupun dia nampak smart Dia nampak smart. Bila malam lagi terang guys. Okay, ini bahagian dalam dia. Mileage dia jom tengok. Mileage dia 3,924 km saja. 3,000 guys. Okay, mileage tak sampai 5,000. Tengok dia punya condition dashboard dia. Memang lawa. Atas ni ada sunroof Dekat bahagian atas ni tuan-puan boleh tengok ada sunroof. Ini bahagian dalam dia. Dia pakai fabric dengan leather. Oh sorry, dia pakai full leather. Ini bahagian dalam dia. Dia pakai full leather. Condition like new lah. Kalau mileage 4,000 ni confirm. Dia punya interior dia macam baru sebiji guys. Okay, nak tengok baru tak baru untuk kereta Recon, kita tengok dekat dia punya bucket seat. Okay, dekat bahagian sini dia tak ada kedutan. Okay, kalau tengok sini macam keluar dari plastik guys. Okay, so yang mana kata nak cari Land Cruiser VX 250, boleh contact Din. Tekan je link dekat bawah, nombor dekat bawah. Boleh buat appointment datang ke showroom guys. Okay, kereta memang lawa. Sini pun ada apa lagi ada panggil apa ni, pemegang lah, nak naik apa semua lah. Okay, bahagian belakang dia, ini bahagian belakang dia guys. Okay, so ini pilihan yang korang ada untuk pakai SUV macam ni. Ni pun ada juga. Yang mana kata berminat nak cari Land Rover Defender P400 ataupun nak cari Land Cruiser, boleh contact dia. Ini bahagian belakang dia. Warna dia lawa color dia warna grey. Ini bahagian belakang dia. Lepas tu ada bar lagi dekat bahagian hujung ni. Yang mana nak cari kereta SUV besar macam ni, nak buat towing untuk kuda, okay, nak buat untuk urban pun boleh, tak ada masalah. Boleh contact Din, boleh buat appointment datang ke showroom guys. Okay, kereta sangat lawa serius. Memang tengok sedap dia bawa kereta ni. Ini bahagian depan dia. Okay, dia kekalkan tradisi dia. Okay, yang mana kenal kereta ni so dia tahulah. Okay, boleh contact. Tekan je link dekat bawah. Oh, lampu dia, tengok lampu dia. Nampak? Ini bahagian lampu dia kita review. Ini bahagian depan front grey dia. Toyota.
Okay, so yang mana kata berminat boleh tekan link dekat bawah. Jumpa anda di showroom guys. Okay, kereta smart ala-ala Range Rover. Itu dia, ini bahagian belakang. Ini bahagian belakang ni. Lawa kan? Dia ada tulis Land Cruiser sini. Nampak tak? Okay, Land Cruiser. Cermin dia. Kita review. Nampak? Lampu dia. Boleh tahan lampu dia lawa. Okay. Yang mana nak cari nanti boleh tekan link dekat bawah. Jumpa anda showroom. Okay. Assalamualaikum. Bye bye.